Okey. Pakcik nak strong ke tak strong? Ke biasa? Pakcik bagi Medium. medium cantik ya? Medium. Medium. Medium, tak kena setting dulu. Okey. Ni mesin kopi ni beli kat Australia ni, tengok main. Jenis Philips, beli kat Harvey Norman kan? Harvey Norman. Ini bagus dia. Kopi dia panggil apa? Ground coffee. Tu dia. Dia grind ni. Wow. Yang kita tunjuk. Tu biji kopi dah. Biji kopi ni Hanif beli kat mana? Sini ke Indonesia? Indonesia. Ui, cantik. Okey. Proses. Ini kita buat sekarang ni dia panggil apa ni? Cafe. Tu dia. Cafe Outlet. Rasanya kopi susu ni. Dia makna dia kopi susu. Cafe Outlet. Ni dia Cafe Outlet. Okay, so dia buat kopi, tak dia buat susu. Okey. Susu pun nak tunjuk bagi kita pakai susu segar. Tunjuk mai ni. Buat kat mana? Farm Fresh Malaysia tu. Farm Fresh. Malaysia. Dari Malaysia, fresh milk, pasteurized di pasture. Okey. Canggih ni jap mai. Dia buat form. Okey. Dia grind dulu kopi ya. Dia dah pasal ni kopi. Dia dah grind tadi. Dia dah jadi kopi. Dia buat susu. Nampak. Wow. Berapa harga beli dulu? Dia tu 2,400. 800 duit Australia. Okey. Alright. Ni sebab cawan ni besar kan. Dia Yalah. Dia memang cup dia macam tu. Nampak cup dia tu. Cup dia bulat tu. Kita tak nak cup bulat. Dia bukan gelas, dia bukan mak, dia kena pakai bulat. Tak ada ni kita jadi. Ini hari ni tokai kedai dia mengamuk, pekerja mengamuk pecah habis dia punya gelas. Dia pakai mak besar. Okey, sekian saja nah. Kita main lagi kedai ni dekat je dengan tempat kita kat Cyberjaya. Dekat. Okey. Sekian sahaja rakaman kita kali ini di kedai kopi Saudagar Hanif. Nak tengok dia satu lagi pun mendadak. Boleh? Kita tengok, kita buat latte macchiato lagi lawa. Okey, macchiato. Ini ada buih atas ya? Ada buih atas. Ada buih besar. Ni mantap ni. Ini ingat kawan pak cik seorang ni, doktor kerja kat KPJ ni, kegemaran dia. Kalau main rumah dia mesti buat macchiato punya. Apa dia pronoun macam mana bentar ni ya? Macchiato kot no? Macchiato. Italian, macchiato. Ini kita buat susu dulu. Ini macchiato. Dia buat susu dulu Tadi dia buat kopi dulu. Ni berapa harga ni? Mahal sikit kot. Ni mahal sikit. Okey. Pak cik nak try dua-dua lepas ni. Tadi 12 lagi. Ni okey. Ni 15. Okey. Baik, boleh. Harga Uzi. Tu dia naik kes tu. Pasal dia pengayah. Pelancong ada pengayah. Dia ingat harga Malaysia. Dia bagi harga Uzi. Tak apa. Sekali-sekala tak ada masalah. Dia buat kopi. Dia buat susu. Dia buat kopi. Okey. Restoran ni nama apa Songkok Sengit? Dia sengit kafe. Jadi lawa. Okey. Nampak. Ni kopi dah. Biji kopi dah. Ini untuk Robusta. Kita pakai Robusta. Robusta Gold. Espresso ni jenama Indonesia. Robusta ni jenis dia lah. Dia bukan Arabica. Nampak ni. Dia panggil macchiato ni. Dia punya ada banyak. Dia punya kopi nampak apa? Di bawah atas tu buih tu. Buih tu bulu panjang. Ini jenis-jenis di restoran ni lah. Arabica ni cantik ni. Arabica Go. Ini pakai Arabica ni. Ni macam ni. Ni Robusta Go. Dia jenis kopi lah Robusta dengan Arabica ni. Atas ni. Klasik. Citrusy, caramel. Floral tu. Cantik tu. Satu lagi. Sama Robusta. Ini Saudagar Hanif beli semua daripada Indonesia ni. Brand dia. Sekejap kita bisnes di Indonesia. Okey. Yang kita pakai ni Arabica. Yang ni kita pakai tadi Arabica. Cantik. Robusta tunggu habis tu. Okey. Inilah suasana di kedai, di restoran ni. Dia semok sikit lah. Tak apa. Restoran ni eksklusif untuk pelancong daripada luar negara aja.
Sebab dia cas duit semua, dia cas duit overseas. Overseas. Dia takkan cas duit Malaysia. Dia tahu orang luar main, dia cas main. Okey. Kemudian duit pun kadang dia nak cash. Siapalah ada cash Malaysia, ada cash duit overseas. Itulah dia restoran ni. Okey, sekian saja, kita nak pergi minum.